Assalamualaikum dan selamat pagi. Lama cikgu tak buat video. Jadi sebelum kita mula sekolah, mari kita mula belajar semula Java. Okay. So sebelum kita belajar Java, dalam siri 1 ini cikgu akan buat dahulu video imbas kembali tentang tajuk yang perlu pelajar kuasai sebelum kita belajar bahasa pengatur caraan Java. Okay. So perkara yang pertama adalah tentang jenis data dalam Java. Okay. Untuk bahasa pengaturcaraan Java, kita mesti pastikan apabila kita menggunakan pemboleh ubah, kita mesti tentukan jenis datanya kerana data adalah statically typed language. Okay. Jadi ada 5 jenis data yang kita pelajari dalam Java. Yang pertama adalah INT, iaitu integer, yang digunakan apabila kita mengisytihar data untuk nombor bulat. 10, -5, kosong, semua itu termasuk di dalam INT, integer. Kemudian jenis data nombor yang kedua adalah double atau float. So double atau float ini adalah nombor yang ada titik perpuluhan. Ada je titik perpuluhan, kita mesti kena guna double dan float. Beza double dan float ini adalah saiz lah. Di mana float dia saiz nombor perpuluhan itu lebih besar lah berbanding double. Okey. Cikgu skip dulu. Yang ketiga adalah jenis data char. So char yang keempat adalah string. So char dan string ini adalah jenis data untuk perkataan, aksara, ayat. Okey. So char adalah untuk satu aksara. Aksara ni bermaksud huruf A, nombor 7, alias, dan semua itu adalah char. Cuma apabila kita menggunakan jenis data char, kena pastikan data yang kita gunakan nanti mesti diletak quote. Satu quote lah, single quote. Okey. Begitu juga string, dia untuk teks. Kita nak tulis hello Java, nama saya Azila. Semua itu kita mesti gunakan jenis data string dan mesti ada double quote. Nombor telefon, nombor IC, semua termasuk dalam jenis data string. Ini yang selalu pelajar salah. Kenapa? Sebab kita kena pastikan nombor telefon kita ada kosong di depan. IC kadang-kadang kita ada kosong di depan. Jadi kalau kita ambil jenis data nombor, kosong itu akan hilang. Bila kosong itu hilang, IC kita akan jadi salah. Nombor telefon kita akan jadi salah. Jadi untuk pastikan kosong tidak hilang, kita gunakan jenis data string. Okey. Yang terakhir adalah jenis data boolean. So boolean ini hanya ada 2 saja dia punya data, sama ada true atau false. True, false. So kena ingat untuk jenis data boolean, true dan false tidak perlu langsir. Tidak perlu langsir. Itu membezakan perkataan true false tu yang kamu nak papar dicetak menggunakan string, kena ada langsir. Tapi kalau boolean tidak perlu ada langsir. Macam yang cikgu letak dalam slide ini. Okay, next. Perkara kedua apabila kita belajar Java adalah tentang pemboleh ubah dan pemalar. So sebenarnya pemboleh ubah dan pemalar itu adalah sama. Cuma dalam Java ni macam cikgu cakap lah, dia statically typed language. Jadi bermaksud akan ada sedikit perbezaan dalam pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar. So untuk pemboleh ubah, nilai dia boleh diubah sepanjang kita mengatur cara, sepanjang kod itu dari sistem .adpinline sampai penutup itu, nilai dia boleh berubah. Dia tiada kata kunci khas dan data-data dia juga boleh berubah. Berbeza dengan pemalar, nilai dia kita tak boleh ubah dan dia ada satu kata kunci khas disebut sebagai final. Kemudian data tetap sepanjang program. So inilah, cikgu tunjuk ni kod untuk
Java. Macam cikgu suka jenis blok begini supaya kamu nampak. So struktur untuk isytihar pemboleh ubah adalah jenis data pemboleh ubah sama dengan data. Jangan lupa semikolon. Contoh cikgu bagi, cikgu nak isytihar Ali, nama Ali. Jadi apa cikgu buat? Jenis data string pemboleh ubah nama sama dengan data dia adalah Ali. So perasan tak cikgu letak double quote. Kenapa double quote? Sebab jenis data tadi adalah string. Jangan lupa kita punya semikolon. Okey. Yang kedua adalah INT. Umur, jenis data INT, pemboleh ubah umur sama dengan 10 data dia, semikolon. Okey. Untuk pemalar, beza dia adalah, dia sama struktur, cuma kita tambah perkataan final. Jadi, final pi sama dengan 3.142. Begitu. Okey? Itu sahaja untuk kali ini. Kita akan sambung untuk next topik. Bye-bye.